Hello geng, ketemu lagi bersama dengan Gojek. So hari ini Gojek nak buat video tentang perfume. Jadi saya dah buat perfume ni dah banyak kali, dah kali yang kedua. So hari ni kita akan share sikit tentang minyak wangi yang saya suka dengan ni. So ni adalah minyak Downy yang kita nak buat dia. Ini adalah dia. Jom kita akan tengok sediakan bahan-bahan yang dia. Okey, bahan-bahan yang diperlukan. Ini adalah dia bahan-bahan yang kita perlukan, iaitu Downy minyak inspired daripada Downy Passion. So ni bau dia ada sweet, ada bau buah sikit, bau dia memang sedap. So hari ini kita akan sediakan bahan-bahan seterusnya. Okey guys, kita selanjutnya kita akan ambil berkenaan gelas balang yang kita gunakan adalah ini 500 ml. Jadi kita akan buat 300 ml. Yang pertama kita kena tuangkan 120 ml ni ke dalam penuh ni. Jadi kita akan tuang cara-cara untuk membuat dia. So let's jom. Okey gengs, kita perlukan kita tuang satu botol ni ke dalam balang ni. Kita tuang semua penuh. Okey. Okey guys, kita nampaknya kita jangan sisakan sedikit. So kita akan tuang sampai habis. Okey guys, bahan seterusnya kita bercampurkan iaitu P20, iaitu bahan pelarut dia. So korang boleh tengok apa barang dia. So kita fokuskan sedikit. Ini adalah bahan dia. So kita nak tengok, dia tak boleh fokus lah guys. Tapi tak apa, kita akan tuang dia ke dalam ni untuk beberapa saja. Tadi kita akan campurkan dia. Okey gengs, kita akan tuangkan jumlah dia ni sebab dia ni pekat. So polysorbate dia ni ataupun T20. So kita akan tuangkan dia untuk dalam ni. Kita tuang sedikit dulu dan kita akan gaulkan dengan mesin yang ni supaya dia sebati guys. Kita campurkan dengan polysorbate ni dulu. Kita akan tengok nampaknya dia. Kemudian kita akan tambahkan sedikit air. So jumlah air yang digunakan adalah beberapa ml ni. So ni adalah dia, saya menggunakan 5 ml air ni. So kita akan campurkan dalam air ni. Memang air dengan minyak tidak boleh bercampur guys. Jadi kita akan campur ni. Dia akan seakan-akan kita nampak dia nampak macam ada keputihan sedikit ya. Sebab ini adalah formula yang saya dah buat. So jadi kita akan tengok hasil dia macam mana. So ni dia masih lagi kita gaul. Jumlah dia ni, jadi kita akan tambah air sampai 300 ml. Okey guys, kita akan berhenti. Okey guys, seterusnya kita akan campur dengan ethanol 99 ni. So dia memang agak yang kita gunakan ni adalah 99, kita high rate tinggi sikit. So ni kita dah tambah air. So jadi kita akan tambah dengan alkohol yang ni. Jom kita akan buka dia dan kita akan tuang sejumlah mengikut dalam takaran tersebut sampai 300 ml. So kita boleh tengok yang ni sampai ke level yang ni. So kita tuang perlahan-lahan. Kita tuang perlahan dengan alkohol yang ni sampai dia 300 ml. Okey geng. Nampaknya dah sampai 300 ml, kita tambah sikit. Okey, alkohol yang ni kita seterusnya kita akan pancur dengan mesin yang ni guys. Jadi kita nak tengok hasil dia macam mana. Jadi dia nampak berbuih sedikit guys sebab saya dah campur air. Sebab polysorbate ni berfungsi dia untuk menyampurkan air. So alkohol tu supaya bisa bercampur. Ni adalah resepi yang kita buat. Banyak pelanggan saya dah beli wangi yang saya buat ni. Kebanyakan dia cakap tahan lama. Ni adalah resepi yang saya cuba buat. Dan kita tengok hasil dia dan kita gaul dia menggunakan mesin yang ni selama beberapa minit. Tak lama lah, dalam 1 minit macam tu. So kita akan tengok macam mana. Okey geng, setelahnya kita akan tengok dan hasil dia macam mana. Okey geng, nampaknya buih dia telah hilang seketika. So ni ada jumlah dia 300 ml yang kita dah buat. Dan kita dah sediakan botol besar dengan botol kecil dia. So kita ada botol kecil lagi. So ni adalah mini yang kita buat daripada botol kecil. Ni untuk yang bagi pelanggan saya nak beli yang kecil.
So saya ada beli jual yang untuk kecil dan kita akan tunjuk sedikit rak untuk dia. Jadi perfume saya ni senang sikit. So dia dia ada ni. So kita ada rak untuk isikan botol-botol kecil ni. Jom kita isi dia seterusnya. Jom kita isi. Okey gengs, kita nak tuangkan dia sebentar. Jadi kita akan isi dia dalam ni semua. Kita tuang pelan-pelan. Nampaknya ada problem dengan corong dia ni guys. Tak apa, kita akan tuang dia. Kita akan tuang sepenuhnya dalam dosanya 30 ml. Okey gengs. Nampaknya kita akan balik kepada sisi lain itu. Dan kita akan tuang yang lain pula. Kita akan tengok hasilnya macam mana. Dan kita tengok, kita tuang. Walaupun kita buat malam ni sunyi sikit. So baru lepas hujan ni, kita akan tuang dia ni. Agak tenang sikit malam ni. Kita buat. Dan kita isi dia sampai ke botol semua ni penuh. Dan kita akan kunci. Dan kita akan kunci balik dalam dia. So hari ni kita nak tuang dia. Kita tuang dia ni sampai penuh. So balon yang lain nanti kita akan tuang ke dalam botol yang kecil. Nah, hasil kita akan tengok hasil dia macam mana. Jom kita akan tengok seterusnya. Kita tuang dia. Okey gengs, semuanya dah siap. Tinggal lagi satu lagi geng. Kita ada 4 saja. Dan kita akan tengok hasil dia jumlah berapa banyak yang boleh dihasilkan dia ni. Gunakan tuang sehingga sepenuhnya. Dan kita akan letak tepi ni. So dia ada balon 200 lagi. So kita akan tuang yang lain lagi untuk botol kecil yang kita gunakan dalamnya nanti. So kita akan kuncikan kepala dia ni. Dan kita akan skrukan dia. Dan pelanggan saya pasti akan puas. Dan dia orang berkata rekomen dia orang memang suka dengan wangi yang passion downy ni yang kita buat. So kena kunci kepala dia ni memang ketat-ketat sikit guys. So ni adalah dia hasil dari perfume yang saya dah buat. Okey guys, kita nak tengok hasil dia macam mana. Kita akan cuba spray dulu. Kita akan cuba spray dulu. Memang dia agak apa tu. Jadi kita akan cuba spray. Okey guys, memang terbaik. Spray guys. Jom kita akan buat dia. Dan kita akan hasil tuang untuk botol kecil pula guys. Okey. Kan, let's go. Okey gengs, yang ni kita tuang untuk yang besar, yang kecil ni guys. Kita tuang dia. Tengok hasil dia macam mana. Nampaknya ada berlaku pertumpahan guys. Jom kita akan stop sebentar. Okey geng, kita gunakan yang paling besar ni. Injection yang ni kita besar ni senang sikit sebab yang ni payah sikit kita nak buat dia. Jadi kita nak gunakan injection ni senang sikit. Saya tuang dia. Tak perlu banyak kerja. So sebab lubang dia ni kecil guys. So dia kita gunakan ini lebih mudah sikit. So kita nak tengok hasil dia macam mana. Jom kita isi dia. Yang ni lebih mudah sikit. Kita boleh isi banyak and then kita boleh simpan dia lebih kuantiti yang lebih banyak. Okey geng. Okey, kita akan buat seterusnya. Baik guys, ini dia yang hasil yang kita dah buat dan kita mendapatkan 10 botol kecil dan 4 yang ni. So dia boleh jadi 5. So jadi pemilihan yang kita buat ni nanti kita akan buat dekat video shot lah yang untuk botol kosong lagi nanti. Soalan ni dia guys. Kita akan simpan di sini. Alright guys, semoga ini menarik. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga kita akan berjumpa lagi untuk membuat perfume yang lain. Bye bye. See you again guys. Dadah.